Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di episod yang ketiga, tuan-tuan. Jadi sebelum ni kita dah tengok tentang busur, kita dah tengok anak panah. Okey, saya tunjukkan ada beberapa jenis anak panah yang berbeza. Yang pertama, okey, ini anak panah kayu. Shaft dia daripada kayu. Okey. Dia ada point dia dimatikan di situ. Ini anak panah modern fiberglass. Fiberglass ini dibuat daripada fiberglass lah. Fiberglass, dia ada point dia mati juga. Dia ada fletcher, echo dia daripada getah, dan dia ada knob. Sama juga. Fiberglass dia lebih tahan, lebih lasak, tapi kita selalu panggil dia sebagai anak panah latihan. Sebab dia tak berapa tepat. Kenapa dia tak berapa tepat? Nanti saya cerita kenapa dia tak berapa tepat. Tapi dia lasak, mudah dipakai, susah patah. Boleh patah tapi susah patah. Dan lebih berat arrow dia. Okay, next. Yang paling biasa, yang paling ramai pakai ialah arrow ataupun anak panah carbon. Ada mix carbon, ada pure carbon, dan macam-macam lagi. Dan harga dia daripada RM18 hingga ke ratus-ratus ringgit. Untuk pemanah profesional, arrownya mahal. Okey, dia ada point, dan kebiasaannya point dia boleh dibuka. Ni, dapat. Dan dia ada banyak point. Dia ada yang ini contohnya, berat dia dalam grain. Ini 75 grain. Ada yang 100 grain, 125, 150, 200, 250, 300 dan seterusnya. Okey, biasanya 350 paling tinggi lah, dan terlalu berat dah tu. Dia bukan dalam gram tapi dalam grain. Okey. Anak panah ni pula ada dia punya spesifikasi. Kita panggil spine. Spine ialah, kalau kita bahasa Melayu kita panggil tulang belakang ada. Spine. Spine ialah kelenturan arrow, kelenturan anak panah. Kalau kita tengok anak panah ni, boleh lentur kan? Jadi cara dia mengira kelenturan anak panah ini dalam jumlah spine. Contohnya 340, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1100. Okey, apa bezanya? Bezanya ialah lagi tinggi nombornya, lagi lembut anak panah tu. Lembut maksudnya kelenturan dia lebih lembut lah. Dan umumnya bila dia lebih lembut, maka dia lebih ringan. Kerana dinding dalam carbon tu lebih nipis. Jadi umum arrow yang tinggi nombornya lebih ringan berbanding arrow yang rendah nombornya. Dia cara kira dia lebih kurang macam ni. Dia gantung satu pemberat, dia letak macam ni dan dia tengok turun. Kalau turunnya 700, maksudnya 700 katanya 700 spine. Kalau 400 spine. Jadi maksudnya lagi turunnya sikit, arrownya keras, maka nombornya rendah. Okay, faham Yang tu kena faham dulu. Dah faham arrow, senang kita cerita. Okay, yang pertama arrow. Yang kedua, anak panah ni ada tarikan dia. Dia dikira pada dia punya poundage ataupun pound, berat tarikan. Oleh kerana mungkin dulu-dulu dia punya berat tarikan tetap dalam pound, walaupun kita di kilogram kan. Jadi semua orang tahu kiraan pound dia. Contohnya untuk busur latihan macam ni, poundage dia ialah 19. Ringan dia untuk anak-anak punya latihan. Berbanding contohnya busur saya yang ini, tarikan dia 32. Lebih keras. Saya ada busur lain yang contohnya 35, 40, 42 dan sebagainya. Okey. Jadi kita berhenti di situ dulu. So kita dah tahu tadi busur dikira tarikan di dalam poundage atau pound. Kita ada anak panah dikira kelenturan di dalam spine. So kita dah tahu dua benda. Okey, nanti kita akan sambung lagi di dalam episod seterusnya.
Terima kasih.